Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya telah menerima jemputan daripada Koperasi SMK Seksyen 19 Shah Alam untuk merasmikan anjung koperasi, yang mana jemputan tu adalah kepada YB Timbalan Menteri Puskop Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, dan saya diminta untuk mewakili YB Timbalan Menteri untuk hadir bagi rasmikan. Saya ingin mengucapkan sekalung tahniah dan syabas kepada koperasi yang mana untuk rekod koperasi SMK Seksyen 19 Shah Alam ni merupakan salah satu daripada 6 koperasi yang telah mencapai kluster yang sederhana, iaitu memperoleh pendapatan ataupun perolehan melebihi satu harta. Jadi bagi pihak SKM Negeri Selangor, SKM juga ingin merakamkan terima kasih dan tahniah atas komitmen Puan Pengetua, terutamanya sebagai pengurusi dan seluruh warga koperasi sekolah yang telah memberikan komitmen padu dalam memastikan koperasi mencapai prestasi yang memberangsangkan. Saya Puan Rohana Jaafar, Pengetua SMK Seksyen 19 selaku pengerusi Koperasi Sekolah Menengah Seksyen 19. Hari ini kami bertuah kerana Puan Hayati Nayan dapat mewakili untuk merasmikan anjung koperasi kami. Kami amat berharap kerjasama yang padu di antara SKM atau koperasi dengan pihak sekolah bagi memajukan lagi koperasi sekolah kami.